Tengok kawan, dah ada dah. Dah ada makan. Dah ada makan. Tu dia. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di HQQH TV. Okey kawan, sekarang ni aku berada dekat spot sini ya. Ni baru aku sampai ni. Baru sampai tadi, terus aku pasang umpan tu. Satu gumpal tu. So cadang aku nak mulakan mancing hari ni dekat spot sini ya. Tengok daripada segi air dia agak jernih hijau-hijau macam tu. Dia tak keruh. So nak cuba mancing kat sini. Lama tak datang ke spot sini. So kita tengok ada dak ikan kat sini. Untuk joran aku bawa 2 batang joran. Aku pakai sebatang joran dulu. Lepas tu umpan macam biasa, umpan usus ayam. Rambut pun macam biasa juga. Spot ni sebenarnya aku dah datang dah hari tu, tapi aku datang sekali ya. Ni termasuk hari ni masuk dua kali ya. So mula-mula aku nak mancing kat sini. Tu kalau kat sini agak-agak sunyi ke apa, aku nak pergi atas. Aku nak cari spot baru. Okey kawan, tanpa melengahkan masa aku nak cakap dulu, lepas tu terus buat balingan kat sana. Moga-moga ada hasil. Let's go. Okey kawan, jom kita try. Ada tak je dekat sini ikan? Memanglah ikan ada dalam sungai kan, tapi ada tak ikan duk main kat sini? Ikan ni dia duduk merata-rata. Kadang sana sini macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha harma. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah. Silap tak bawa sawit peram. Sawit peram 2 bulan aku peram sawit tu. Silap tak bawa kawan. Air cantik, air sawit ni. Okey kawan, tunggu. Tengok ada ikan tak. Ada tarikan lagi baru kita tarik. Aku pindah kat sini kawan. Dekat bawah tadi, dekat pantai tadi tu ikan tak makan. Tengok. Ada makan tengok. Boleh tahan. Tengok ni kawan, bawang ekor merah. Lama tak dapat bawang ekor merah. Lama betul tak dapat. Bawang ekor merah. Makan sikit-sikit. Bawang ekor merah kawan. Rezeki yang pertama. Ubah spot sini. Masa aku ubah tadi tak adalah aku nak buat rakaman. Dekat bawah tadi aku duduk sekejap lah. Tengok tak ada mau makan. Kat sini pun ada ikan. Bawang ekor merah ni sedap kan. Rugi siapa tak makan. Memanglah dia jenis pelahap, tapi dia sedap. Kalau jenis baung pun ni memang jenis pemangsa. Baung kita pun, baung Malaysia pun pemangsa juga. Anak ikan boleh makan. Alhamdulillah rezeki. Jom kita cuba lagi tengok. Kat sini nampak gayanya ada ikan. Bismillah.
Okay, kita tunggu lagi. Macam ada makan kawan. Gegar tadi. Oh, tarik lagi. Oh. Gegar macam tu tadi. Oh. Oh. Dah ke? Dah kena ke? Tarik kuat lagi. Jangan main-main. Oh, kena dah, kena dah. Kena dah. Kena dah. Tarik. Bau kawan. Alhamdulillah rezeki. Banyak bau ni. Banyak bau kawan. Alhamdulillah. Cuba lagi tengok. Kawan, rancak bau makan kat sini. Tengok bau sini . Tengok kawan, dah ada dah. Dah ada makan. Dah ada makan, dah ada makan. Dah ada tarik tadi. Yang ni. Yang tu umpan sawit. Di spot baru. Naik dekat atas sikit. Tengok. Jom kita cuba tarik tengok. Ada kau ada. Nampak tak? Alhamdulillah. Umpan pun tak luak lagi. Tak besar mana pun. Tapi boleh lah. Ni ikan bawang ikan merah ni. Bawang ikan merah kecil besar ambil.
Belah sini banyak boy ikan merah ni. Banyak tu boy ikan merah. Oh. Tak besar sangat tapi boleh lah. Kalau kita nak buat lauk kan. Potong tengah ni. Sedap. Dapat pun. Bawang ikan merah ni kecil pun tarik kuat. Tarik bukan main lagi. Serupa lampam besar tarik tu. Nak balik dekat sini kena pergi sana. Dekat joran satu lagi. Ini tak boleh. Spot ni lawa. Tu. Tu ada pantai. Tapi aku tak tahu sini ada kelabau ke tak tahu lah. Belah sana tengok ada orang pancang mancing belah sana. Tak boleh konon pergi bawah sana. Lawa spot ni. Sana sawit apa aku tak tahu lah. Tu macam tanam semula. Tu dia. Ada kena dah kan. Tukar spot ke bawah pula. Ada kena. Jangan kau sangkut dah. Sini banyak kayu tu aku risau. Ada kawan tu. Alhamdulillah. Baung saja. Ni nak balik dah ni sebenarnya. Saja test kat sini kawan. Saja test tengok ada tambah-tambah. Sambil-sambil nak menurun tu kan. Balik lah kejap. Waduh. Bawang kuning elok tu. Tarik tu. Macam besar tarik dia. Kalau bawang ni. Bukan selalu dapat bawang kawan. Alhamdulillah. Lama tak makan bawang. Lama tak dapat bawang dekat sungai sini. Aduh, wah. Cuba lagi sekali tengok. Geram aku. Ada makan lagi. Oh. Sangkutlah. Jangan main-main. Dah kena. Cepat tau kena.
Naik juga. Patutlah kayuh rendah tarik. Lampam. Gegar kalau dia tarik lampam ni. Kepoh. Bising dia tarik lampam. Hei. Alhamdulillah rilis dalam karung. So tak nak balik lah dah pagi. Aku nak cuba test lagi. Tengok. Tu arus lampam tu. Ni arus lampam sampai sana. Kalau duduk seberang sana lagi cantik duduk atas tebing sana kan. Oh, ada makan. Terus makan bawa balik lah. Ni memang arus lampam ni. Arus ikan duk main. Tengok. Tapi dah ada pukat dah situ. Nanti bila-bila boleh datang duduk kat tebing sana. Datang pagi sikit kan, tak panas sangat. Boleh kita main arus ni. Hari tu tak untuh lagi ni. Tengok. Nanti datang insya-Allah tak ada aku buka tu kan. Duduk tebing sana, baling kat situ. Ni arus cantik ni. Lampam mesti ada ni yang besar-besar. Dan tu bawa baling tu. Dah kena makan tu. Oh, tengok. Bawa baling tak sat. Dah makan. Oh. Okey lah kawan. Sengguk. Tu ikan kecil tu kalau macam tu. Sengguk tu. Dia kalau besar keting. Tunduk tu. Kalau dah kena. Ataupun dah yang besar dia akan tunduk tu. So malas dah aku nak tunggu. Duk ketung. Buang masa aku. Ni pun dah dekat pukul 3 lah. Kalau aku mari dekat spot sini memang terandah sampai pukul 3 lah. Kat rumah. So aku nak balik lah ni kawan. Aku nak kemas-kemas barang pun. Nak tarik joran tu. Untuk hasilnya hari ni alhamdulillah ada juga lah. Dia saiz tak padu. Cuma banyak lah 5 ekor dapat hari ni. 1, 2, 3, 4, 5. Lampam seekor, baung kuning 2 ekor, baung ekor merah 2 ekor. Baung 4 ekor semua. Tapi berlainan lah. Baung 2 ekor merah, 2 ekor baung kuning. Lampam seekor. Alhamdulillah rezeki hari ni. Dapat juga walaupun dia saiz tak berapa nak kepaduan. Tapi dapat jugalah cerita dia. Alhamdulillah rezeki hari ni. Okey kawan. Sekarang ni aku dah keluar daripada spot tadi dah. Spot tadi jauh. Cuma aku jalan kaki sikit. Dalam 5 km. Lepas tu aku naik motor lah. Aku nak cerita sikit kat korang. Memang spot ni memang beratur sikit kawan. Aku dah 2 kali lah. Itu sekali. Ni hari ni pun sekali juga. Kena. Hari ni 3 kali dia tegur aku. Masa aku nak balik aku dah sampai kat motor. Tempat yang tu juga lah. Dia macam carak sikit tempat tu sebenarnya. Aku dah sampai. Nak ni lah. Motor aku nak start pun semua. Tu tengah buang air dekat kasut ni. Lepas tu orang tahu tak dia tegur macam mana? 3 kali. Aku tak boleh nak cakap macam mana. Apa? Lepas tu aku coolkan diri. Macam
aku nak keluar balik dulu. Jom. Sebab ni angin kuat ni. Nak hujan. 3 kali kawan. Jangan aku cerita lagi. Okey kawan, sekarang ni aku dah keluar dah. Ni aku duduk dekat tepi jalan ni. Dekat apa begini ya? Dia yang isyarat banjir. Aku duduk kat sini. Aku nak sambung balik cerita tadi kawan. Korang tahu, kalau korang, aku tak tahulah. Aku boleh lagi lah tahan. Semua berderau gitu, terkejut lah. Aku tak boleh nak cakap macam mana. Orang tak ada, benda tak ada apa. Hoi 3 kali hoi kat aku. Korang kalau korang rasa macam mana? Aku pun terkejut lah. Benda apa? Paling belakang tak ada apa. Betul. Sekali lagi. Dia macam orang tua tau. Aku dah yang hari tu sekali dah. Yang ni sekali lagi. Dia buat perangai time bila? Time nak hujan. Time langit tu gelap kan. Dia buat lah. Lepas tu waktu dia pukul 1, pukul 2.30, kakak pukul 3. Dia jadi lah benda tu dekat spot tu. Memang spot tu bagus lah. Memang aku sebab tu lah yang mula-mula itu aku dah rasa dah benda spot ni tak ada macam benda tu. Sebab dia benda tu di kawasan yang sama je. Kawasan yang sama. Tapi yang tadi tu di atas sikit. Tapi yang ni 3 kali. Kalau korang rasa macam mana? Korang boleh komen lah kat bawah. Aku tak ada lah cakap besar. Cuma aku berderau juga. Aku terkejut. Dah apa ni? 2 kali dah jadi. Kali ni 3 kali dia tegur aku. Memang aku tak tahulah sejarah dekat situ tu macam mana kan. Cuma yang aku boleh tahu kat situ memang bantu sikit. Memang bantu. Patutlah orang tak ada mancing kat situ. Tak ada, ni pengalaman lah aku. Dah 2 kali lah hari tu. Tapi aku okey lah. Cuma aku terkejut lah. Benda apa berderau juga lah. Benda apa? Rupanya benda tu. Yalah, patutlah orang tak ada bekas orang mancing kat situ. Rupanya ada benda. Aduh, lihat sini jap, hujan. Aku tak boleh balik lagi.
kacau bagi dia hangit sikit, baru kita masukkan santan. Kari ni kena kacau dulu, bagi dia sebati betul biar masak. Tapi dia kena rajin kacau lah, macam ni. Jangan nak biar dia jadi berkarat bawah, melekat. Gitu. Kari baiknya kena rajin kacau. Okey, pecah minyak dah. Aku buat air sikit ni. Tengok dia dah pecah minyak dah. Elok ni. Ayam masak kari lah. Weh, jangan lah, kacau. Sekejap lagi jadi kari perengek. Okey, kita masuk santan. Santan ni rebus semua. Kacau. Bagi buat air sikit. Aku suka makan kuah banyak, atau aku buat air banyak lagi. Dua cawan cukup. Dah menggelegak dah lagi, baru masuk ikan. Tak nak masuk cabai, cili. Nanti anak aku tak makan. Okey, dah mendidih. So, kita masukkan ikan dulu. Ikan dulu. Bismillah. Ini bawang fresh ni. Bawang ikan merah. Bawang kuning. Okey, kita bagi dia menggelegak dulu. Asam keping. Perasa sikit. Garam sikit. Anak aku dah meronta-ronta nak makan. Diorang suka kari. Gula sikit. Okey, ngam. Tak cukup lagi, kita tambah. Letak elok. Lapar. Okey, seterusnya tuang je semua. Tu dia. Manis, masam, sedap, lemak, pedas sikit. Rebu-rebu apa begini? Rebu-rebu ubi. Padulah cerita dia. Kacau sikit. Bagi perasa garam sebati. Terus sikit tengok. Bismillah. Ôi, ngam awesome. Awak mai cuba rasa tengok. Okey, lulus kawan. Bini aku kata sedap. Lagi kita tengok anak aku pula kata.
nak makan bagi anak. Anak aku tengok aku masak kari ni, terus dia nak makan. Apa? Apa adik? Apa? Apa tak? Apa tak? Kalau pakai santan kotak ni, kita kena selalu kacau macam ni. Kalau tak bagi tu, dia berketul. Nana payah ambil gambar. Yalah. Tak ada berketul dia punya kuah tu. So kena kacau macam ni. Bagi dia pecah-pecah gitu. Kita ambil cekerang dulu. Cekerang buat ulam. Sedap ni. Oh, cekerang. Orang Lenggo panggil cekerang. Kalau orang sendiri panggil Salam. Cekerang. Ulang sehat ni. Tengok ubi ni. Ubi ni okey. Dah empuk dah. Okey, empuk dah. Okey. Oh, waduh. Ikan bau. Ni ikan semilang darat Ikan semilang darat. Oh, ni. Waduh, pala. Oh, pecah. Ikan semilang darat. Pala ni sedap ni. Semilang darat ni. Oh. Bini aku buat sambal belacan tau. Semilang darat ni. Siapa suka makan kari? Saya. Oh, suka makan kari. Nak sambal belacan. Oh, suka makan kari. Sekejap lagi mak kamu suap. Sayur ni ayah dengan mak kamu makan. Sambal belacan suka tak? Tak nak? Ayam ni untuk anak ah. Boleh nak makan sikit. Tapi anak aku bukannya suka makan ayam pun. Lapar? Oh lapar. Sekejap. Tengah nak masak ni. Tengah nak siap. Tunggu mak masak dulu. Okey, ni je lah menunya hari ni. Kari, sayur, sambal belacan dan ulam selong. Ni je lah hasilnya hari ni. Alhamdulillah. Jumpa lagi di next video yang akan datang, episod yang akan datang. Moga-moga episod yang akan datang ada lagi ikan yang banyak dah besar, yang boleh masak, boleh jual. Amin. Okey. Jemput makan dulu.